Ni multi absorber ni dia dah tukar. Tapi tengok baik-baik. Tengok baik-baik. Hai, Cik 1 minit hari ni. Okey, hari ni kes yang sama, job yang sama, bunyi barang bawah. Beza ni datang nak kita cek barang bawah dia lah. Dia mengadu, dia kata dia dah tukar semua barang kat bawah kecuali babush dia. Dia dah tukar semua. Tapi hari ni datang cari saya, dia minta saya cek. Sebab bunyi dia macam ni, bila saya test tadi, kita bawa lalu jalan tak rata ke, lalu bonggol ke, dia bunyi macam sesuatu yang longgar. Bukan gedek-gedek dah. Dia kelak. Dia macam tu kot. Okey, lepas tu ada satu lagi masalah. Bila tekan minyak, tayar dia tu macam bergetar bila tekan minyak. Macam seolah-olah dry shaft tu rosak. Dia dah tukar dry shaft tau. Dia baru tukar dry shaft. Tapi masalah tak settle juga. Dia keadaan dia tekan minyak rasa vibrate. Rasa macam tayar tu bergerak. Kita kalau biasa tekan minyak tayar bergerak, dry shaft lah. Betul tak? Sebenarnya untuk kes dia, ni saya nak tunjuk. Ni, nampak atas ni. Ni multi absorber. Dia dah tukar. Ni multi absorber ni dia dah tukar. Tapi tengok baik-baik. Tengok baik-baik. Nampak tak apa jadi? Dah putus lah. Dia tukar multi absorber ni sebenarnya bukan yang original. Sebab tu saya selalu pesan, kalau nak tukar multi absorber tu, utamakan dulu yang original. Sebab apa? Original tu dia lebih tahan lasak. Sebab getah dia tu tak sama. Kualiti getah dia tu lebih baik. Jadi insyaAllah kita tukar dia punya multi absorber nanti yang baru, yang original. InsyaAllah masalah ni akan settle lah. Jadi kepada semua, kalau kereta anda ada masalah, nak cek, tak tahu macam mana nak cek, dah sakit kepala, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport. Di Sunway Ipoh, saya cek dulu untuk anda. Selamat hari ni settle.